menyebar di media sosial ataupun Zoom. Pertama sekali saya nak ucapkan selamat datang ke podcast CXO Platform for Reform. Untuk pengetahuan orang awam yang telah sedang mendengar podcast ni kan, CXO Platform for Reform telah melakukan pelbagai podcast yang boleh dilihat di laman web Facebook ataupun YouTube CXO Platform. Tetapi bagi podcast kali ini dinamakan sebagai Anjakan Nasional dan ini merupakan episod pertama. Jadi untuk para pendengar yang mendengar ini, jangan lupa untuk share dulu podcast ini kepada orang ramai supaya orang ramai melihatnya bersama-sama ya. Kerana pada hari ini topik yang kita akan bincangkan adalah topik yang hangat dan sangat penting untuk kita dengar dan analisisnya kan. Tapi sebelum kita bermula, ingin saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta, susah kan nanti. Senang nak tanya soalan kepada saya. Saya pengacara anda pada podcast kali ini. Nama saya Azura Nasrun. Saya merupakan pengurus program daripada Suara Rakyat Malaysia. Suaram juga sebahagian daripada member CXO Platform for Reform. Dan topik kita pada hari ini adalah RUU Rang Undang-Undang Mufti 2024 di kaca mata rakyat. Dan bersama kita pada hari ini adalah individu yang sangat penting iaitu seorang pegawai undang-undang daripada Sisters in Islam iaitu Suria Kartika Azam, di mana beliau akan mengupas isu ini. Kerana apa? Kerana rang undang-undang ini telah mencetuskan perbincangan dan kebimbangan yang ketara mengenai implikasinya terhadap pihak berkuasa agama, tadbir urus dan kebebasan individu. Jadi untuk membantu kita membongkarkan isu ini, saya silakan. Mungkin Surya boleh kenalkan diri dulu sebelum kita bermula dan saya akan tanya soalan selepas itu. Mungkin ya. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Terima kasih Azura di atas pengenalan yang sangat terperinci. Saya ulang semula, saya Suria Kartika Azam, merupakan seorang pegawai undang-undang di Sisters in Islam. Baik, Surya. Mungkin untuk kita bermula lah kan dalam topik ini sebab mungkin ramai orang sebenarnya tak faham ataupun orang pun mungkin orang baru pertama kali mendengar rang undang-undang mufti ini. Jadi untuk kita memahami perkara ini boleh tak Surya boleh ceritakan pandangan secara ringkas sebenarnya apakah itu rang undang-undang mufti 2024 dan apa yang ingin dicapainya? Ya. Okey, baik. Terima kasih di atas soalan tersebut, Azura. Okey. Pada dasarnya dengan secara yang agak mudah, rang Undang-Undang Mufti 2024 ataupun saya akan refer sebagai RUU dalam segmen kita pada hari ini merupakan cadangan undang-undang yang dikatakan bertujuan untuk memperkemaskan fungsi mufti secara menyeluruh di wilayah persekutuan sama ada di Kuala Lumpur, di Labuan dan juga di Putrajaya. Okay. RUU ini baru sahaja dibaca pada tahun lepas dalam bulan 7, 2 Julai 2024. Namun bacaan kali kedua dan juga ketiga telah ditunda dan sehingga kini masih ditunda. Masih belum ada tarikh yang baru lagi yang dimaklumkan. Okey, RUU ini memperuntukkan beberapa perkara mengenai mufti sama ada dari aspek bidang kuasa, peranan dan juga pelantikan dan ada banyak lagi. Namun pengenalan struktur baharu ini mengahadkan kriteria mufti sendiri. Maksudnya di sini adalah kita sedia maklum di Malaysia, dalam kalangan masyarakat Malaysia sendiri terdapat beberapa aliran dan fahaman yang dipraktikkan oleh masyarakat. Namun dengan adanya pengenalan dan pembaharuan RUU Mufti ini, ia secara tidak langsung telah mengahadkan tafsiran agama yang difahami dan diikuti oleh aliran lain. Jadi ini telah menimbulkan sesuatu pertanyaan, bagaimana mufti hendak sekiranya kriteria ini diadakan oleh mufti tersebut, jadi bagaimana mufti tersebut akan mengendalikan masyarakat Islam Malaysia yang mempunyai kepelbagaian aliran dan juga fahaman. Jadi itu adalah RUU sebenarnya yang diperkenalkan pada tahun 2024. Baik, terima kasih untuk jawapan yang ringkas dan padat saya fikir. Cuma saya nak ulang sikit jawapannya tadi. Maksudnya kalau sebelum ini mufti tu mungkin setiap negeri ada mufti sendiri kan?
Betul, setiap negeri memang ada mufti, tapi ini pengenalan Tapi di sekarang ni wilayah undang-undang ni dia sekali. di wilayah persekutuan sahaja. Tapi itulah yang akan menjadi isunya, di mana ada kemungkinan di mana 13 negeri yang lain akan mengikut Faham. wilayah ni. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya apakah kebimbangan utama di sistem Islam terhadap rang undang-undang yang mahu digubalkan ni lah? Ya. So sekarang ni kita akan pergi lebih mendalam kepada soalan Azura sebentar tadi. Kita akan pergi dengan lebih mendalam kepada 6 fasal yang merupakan fasal-fasal yang membimbangkan, yang kami cuba untuk merungkaikan di sistem Islam. Jadi kita pergi ke fasa yang pertama, iaitu fasa ketiga, iaitu kriteria mufti dan juga timbalan mufti. Jadi kriteria mufti ni macam yang seperti saya dikatakan sebelum ni, dikatakan bahawa ada terdapat had di dalam aliran dan juga fahaman kan. Kriteria mufti ni pencalonan untuk mufti dan juga timbalan mufti ni juga mempunyai had. Jadi sekiranya hanya tertakluk kepada aliran dan fahaman Al-Syairah dan juga Al-Maturidiyah, maka ia tidak membuka peluang kepada individu yang mempunyai aliran dan juga fahaman selain daripada yang dinyatakan di dalam RUU ini. Jadi tafsiran agama itu tidak dititik beratkan mengikut pemilihan aliran dan juga memberi keutamaan kepada yang mengikut mazhab Syafi'i sahaja, dan juga fahaman Al-Baghdadi dan juga Imam Al-Ghazali dari segi tasawufnya. Yang kedua adalah fasa 10 dan fasa 11, iaitu fatwa sendiri. Jadi kita sedia maklum bahawa fatwa ini sebelum ini ada dinyatakan bahawa fatwa akan diwartakan. Apabila fatwa itu diwartakan, itu di situ akan ada tindakan undang-undang yang boleh diambil. Tetapi di dalam fasa 10 dan 11 sekarang ni tidak dinyatakan sama ada fatwa itu diwartakan ataupun tidak diwartakan, baru akan ada tindakan undang-undang. Situ adalah tidak dinyatakan. Jadi ada kekaburan di situ dan juga tiada ketelusan di situ. So jadi daripada masalah ini, ia boleh mencetuskan konflik di dalam masyarakat sendiri. Seterusnya kita pergi ke fasal 13 dan juga 14. Yang ini menyentuh berkenaan dengan muzakarah. Muzakarah ni kita sedia maklum, masyarakat Islam, masyarakat Melayu, kita sedia maklum muzakarah ni akan memberikan pandangan dan akan mengesyorkan pendapat kepada mufti dan juga kepada raja-raja. Itu adalah muzakarah sendiri. Tetapi di dalam fasal ini, kita akan dia basically dia akan sebagai contohnya, kita kata muzakarah ni dia akan keluarkan fatwa, dan umat Islam sebagai contohlah, saya bagi contoh yang lebih mudah. Sebab tadi saya kata muzakarah sepatutnya cuma bagi syorkan pendapat saja, kan? Tapi kita tengok contoh, katakanlah ada masyarakat Islam yang hendak makan di restoran-restoran yang tidak mempunyai sedia halal, dan juga kesan yang lain juga akan membawa kesan besar kepada, bukan sahaja kepada pengguna dan juga customer dan maksud saya pengguna dan juga pembeli produk ataupun servis, tetapi juga akan memberi kesan yang mendalam kepada pengeluar sendiri, peniaga sendiri. Jadi kita cuba untuk beri contoh yang lebih mendalam kepada pemilik restoran yang bukan Muslim, kan? Jadi fatwa ini boleh menyebabkan kemerosotan jumlah pelanggan Muslim. Sebab kita sedia maklum sekarang ni ada sahaja masyarakat Islam Melayu yang makan di restoran-restoran yang tidak halal. Saya boleh bagi contoh Char Kway Teow, Yong Tau Fu, ada peniaga yang bukan Islam. Jadi bila ada peniaga yang bukan Islam mempunyai pelanggan yang Islam, sekiranya fatwa ini diperketatkan lagi, dikuatkuasakan undang-undangnya, peniaga ini akan mempunyai masalah dari segi mendapatkan pelanggan. Sebab apa yang sebelum ni saya faham adalah peniaga bukan Muslim, mereka mendapat pelanggan Muslim ni lebih ramai daripada pelanggan yang bukan Muslim. Sebab pelanggan yang bukan Muslim dia akan lebih pergi ke kedai yang mereka boleh dapatkan produk yang tidak halal. Kan? Tapi ini adalah contoh bagi ini adalah contoh yang boleh actually yang boleh terkesan sebab sekarang ni mungkin kita tak nampak dalam masa yang agak singkat. Kita akan nampak ini adalah
dalam jangka masa yang lebih panjang. Faham. Okey. Okay. So saya pergi seterusnya, fasa yang seterusnya ialah perunding akidah. Okey, perunding Ini akidah. pasal ke berapa? Ini pasal 29. 29. Okey, macam tadi saya kata ada 6 kan yang Betul. memang jadi apa concern daripada sistem Islam. Jadi ini adalah fasa yang keempat, iaitu fasa 29 iaitu perunding akidah. Okay. Okey, perunding akidah ni bukanlah perkara yang baharu. Di dalam agama Islam sendiri, di dalam Majlis Agama Islam sendiri pun kita semua sedia maklum bahawa perunding akidah ni memang ada dia punya peranan dia. Macam sebelum ni ada kata untuk membantu dan mendorong kepada individu Muslim yang mungkin sudah tersasar sedikit daripada panduan Islam yang sepatutnya. Okey, tetapi dalam perunding akidah di sini yang dinyatakan di dalam fasa 29 ni hanya disebut melalui kriteria sahaja. Jadi maksud saya kriteria yang diberikan untuk seorang perunding akidah dilantik oleh mufti itu tidak jelas. Okey, maksudnya kelayakan dan kesesuaian individu tersebut tidak dinyatakan bagaimana, apakah yang dipandang, apakah yang diperhatikan, as in like apakah maksudnya saya kelayakan yang diperlukan oleh mufti sendiri untuk melantik perunding-perunding akidah ni. Maksudnya proses ini dia terdedah kepada tafsiran subjektif. Dia tidak konsisten. Okey. Jadi sekiranya perunding akidah ni sendiri tidak jelas, bagaimanakah pula konsultasi yang akan dijalankan oleh perunding akidah tersebut? Kita bagi contoh mudah saja. Sekiranya ada individu Muslim yang mungkin hendak keluar daripada agama Islam, mungkin pilih untuk agama yang lain. Ini dari kita pandang daripada segi Perlembagaan Persekutuan pun sudah cukup untuk kita boleh kata melanggar hak individu. Sebab dalam artikel 11 ni pun ada mengatakan yang kita mempunyai hak. Okey. So sebagai contoh yang saya katakan tadi, katakan ada individu yang hendak keluar daripada agama Islam. Jadi perunding akidah ini akan dilantik untuk membantu semula individu yang telah keluar dari Islam tersebut untuk kembali ke dalam Islam. Okey. Bukan satu saja soalan, tapi terdapat pelbagai soalan. Kita kena pastikan sama ada sekiranya individu tersebut let's say perunding tersebut pergi ke dia cenderung ke arah satu betul. bahagian Okey, pemikiran. let's say individu tersebut bukan kata kita kata invite, kita kata alright. Kata kalau macam individu tadi dah pilih pilihan dia kan, okey. Tapi sekarang ni kita nak tahu dia akan ada akses tak? Maksudnya dia akan ada keadilan tak untuk dia bela diri dia sendiri? Itu kita tak tahu. Sebab tu saya kata tadi dia tidak nyatakan kriteria tu dengan tepat dan kurang jelas di situ. Jadi katakanlah dia pilih untuk keluar dan dia hendak kembali ke Islam, mungkin itu adalah pilihan beliau berpandukan dengan artikel 11. Jadi dari sini kita tak pasti sama ada akan ada tak peguam syar'i yang boleh membantu individu tersebut untuk membela dirinya. Kita tidak pasti yang itu. Maksudnya dalam proses tu mungkin lebih berat sebelah kepada cenderung dia kepada Islam, betul. ruang dia untuk faham. Akan ada berat sebelah di situ. Jadi kita tak tahu boleh tak saya nak defend diri saya sendiri, saya nak bela diri saya sendiri. Adakah peguam syariah yang akan sanggup bela diri saya sendiri tanpa dikenakan sebarang tindakan undang-undang? Hanya sebab aliran dan fahaman tidak selari dengan yang dikatakan daripada awal tadi. Okey. Jadi di sini perunding akidah ni sendiri adalah mempunyai satu masalah juga di dalam fasal ini kerana tiada mekanisme pemantauan dan rayuan yang berstruktur. Okey. So seterusnya kita pergi ke fasa yang kelima, iaitu fasa 30, fee atau yuran. Dari segi fee dan yuran ni juga adalah tidak berapa spesifik. Tidak berapa spesifik dan kerana tiada mekanisme seimbang tiada mekanisme semak dan imbang, ada check and balance di situ. Jadi kita tak pasti tentang justifikasi yang kita akan dikenakan fee atau yuran tu adalah untuk apa dan banyak mana. Contohnya macam kita tahu, kita sedia maklum di BKL ke polis PDRM ke, kalau kita salah parking, okey, compoundnya berapa. Tapi di sini tidak dinyatakan. Jadi perlu ada jadual dan juga struktur untuk kita refer semula. Okey. So sekarang ni fee dan yuran ni dia cuma bagi tahu kesalahan. Akan ada fee dan yuran dia, tapi dia tak bagi tahu berapa amountnya dan kesalahan yang macam mana.
Faham. tidak dimaklumkan. Tapi adakah perkara ni akan pergi kepada mahkamah syariah ataupun tertakluk kepada pegawai dalam Kemungkinan di sini mungkin akan disebabkan ini adalah perkara berkenaan dengan syariah saja kan. So Okay. memang akan pergi syariah. Tapi itulah dia. Di sini kita akan ada tak loophole. jelas lah. Tidak jelas, betul. Okay. Okay, so itu satu justifikasi. Keduanya, record. Maksudnya kita bayaran tu disalurkan ke mana? Faham. Itu satu isu juga. Okay. Okay. Kita pun dengar banyak masalah-masalah. agak famous kan kita dengar kan. Betul, Okay. yeah. Alright, so saya pergi seterusnya iaitu fasa 32 iaitu perlindungan daripada guaman dan prosedur undang-undang. Okey. Ini kita guna bahasa yang paling simple, yang paling mudah untuk difahamkan adalah immunity. Okey. Jadi bila setengah pihak ataupun ada ahli jawatan kuasa dan juga mufti di dalam RUU ini mempunyai immunity untuk tidak bertanggungjawab terhadap keputusan yang telah dibuat. Jadi di sini kena ada mekanisme pemantauan ataupun semakan supaya tiada penyalahgunaan di antara jawatan kuasa dan juga mufti ataupun sesiapa sahaja di dalam RUU tersebut. Jadi di sini kita perlu ada prinsip ketelusan supaya adanya sikap kebertanggungjawaban ataupun accountability terpanggil dalam bahasa Inggeris terhadap kesemua jawatan-jawatan yang ada di dalam yang seperti tertera di dalam RUU ini. Jadi immunity ni terhadap mufti tersebut atau keseluruhan? Keseluruhan, bukan sahaja kepada mufti, timbalan mufti, Maksudnya muzakarah, pegawai dia, pegawai. kalau contohlah ada fee dan yuran, pegawainya datang dan sebagainya, kalau ada berlaku macam tidak persetujuan dan sebagainya, kita tak boleh kena kat pertindakan lah. Maksudnya pasal ni maksudnya ada immunity, berlindungan ada kepada kemungkinan, betul, ada kemungkinan yang mungkin semua yang dinyatakan di dalam RUU itu adalah dilindung daripada daripada sebarang keputusan yang diambil. Okey, faham. Okey. Bahaya, saya dengar pun saya dah takut dah. Mungkin sebab saya bekerja di Suaram, dekat Suaram sendiri pun kita banyak terlibat dengan anggota-anggota beruniform kan. Dan sebenarnya betul. tak ada lagi anggota uniform yang bebas daripada melakukan kesalahan lah. Akan ada je yang menyalahgunakan kuasa dan sebagainya, dan memberikan immunity ni sebenarnya sangat bahaya kan. Betul. Sebab kita tak tahu macam mana pegawai mentafsirkan sesuatu apabila mereka mempunyai kuasa kan. Ya, jadi saya fikir dalam banyak-banyak pasal yang disebutkan tadi, dah lah pasal-pasal ni bermasalah. Di akhir dia diberikan immunity pula untuk melindungi mereka kan. Betul. Ya. Okey. Jadi di sini pun Azura memang agak faham kan? Faham. Baik, inilah 6-nya tadi. Betul. Okay. Ini yang ke-6-nya. Jadi soalan saya dalam ke-6 pasal ni, adakah ia menjejaskan warga Malaysia yang bukan Muslim? Okey. So soalan tu memang bagus. Jadi kita sendiri sedia maklum bahawa RUU Mufti ni mungkin akan mengetengahkan kepada masyarakat Islam sahaja. Okey, tapi kita lupa bahawa RUU ini akan memberi kesan juga kepada yang bukan Islam. Yang pertamanya akan ada pengaruh terhadap kebebasan beragama. Macam tadi saya ada sebut berkenaan dengan artikel 11 kan, kita ada kebebasan, jadi ini ditarik disebabkan RUU ini telah dikuatkuasakan. Yang seterusnya juga akan berlakunya konflik dalam dalam Malaysia punya sistem perundangan. Kita tahu bahawa sistem perundangan merupakan di Malaysia adalah dual system. Okey. Jadi bila RUU ini dikuatkuasakan, akan ada pertindihan di antara undang-undang sivil dan juga undang-undang syariah. Jadi akan sentiasa undang-undang sivil masuk campur dalam urusan undang syariah dan juga di sebaliknya. Okey, jadi sebagai contoh kita tengok hak penjagaan anak ataupun kes perceraian ataupun kes pembagian harta. Ini akan berlaku sekiranya terlibat dengan ibu bapa yang mungkin beragama Islam dan telah keluar daripada Islam. Jadi sekiranya ibu bapa masih beragama Islam, anak-anak mungkin keluar daripada agama Islam, bagaimana hak-hak mereka, hak-hak anak yang telah keluar daripada Islam tu? Adakah ini bermaksud yang mereka tidak layak untuk mendapat sebarang harta faraid tersebut? Faham. Jadi sedangkan undang-undang yang kita ada sekarang pun sudah memberi kesan yang banyak juga kepada orang bukan Islam. Kita pun ada banyak contoh-contoh kes yang diperbincangkan selama ini oleh organisasi masyarakat sipil kan. Apatah lagi kalau kita ada satu yang centralized macam ni kan. Jadi let's say katakanlah macam tadi saya kata, saya keep on
asyik berkata berkenaan dengan pelbagai persekutuan kan. Jadi bila ada hak individu yang sepatutnya daripada asalnya dilindung oleh pelbagai persekutuan, tapi dengan adanya RUU Mufti ni, maka dia punya hak individu tu dah bertindih. Faham. Okey. Baik. Jadi mungkin kita nak lebih memahami lebih dalam sikitlah kesan undang-undang ini kepada masyarakat bukan beragama Islam, kan? Apakah pandangan Suria tentang pendapat agama kepercayaan lain dan organisasi masyarakat sivil tentang undang-undang ini? Okey. Alright. So untuk masyarakat beragama Islam boleh mempengaruhi masyarakat yang bukan beragama Islam juga dari segi keharmonian agama sendirilah. Macam tadi dari awal kita ada kata berkenaan dengan fatwa yang aliran mufti tu kata apa? Akan ikut aliran Syairah ataupun Al-Maturidiyah saja, tetapi fahaman yang lain dan juga aliran yang lain bagaimana? Adakah mereka tidak sepatutnya dipandang ataupun diambil remeh ataupun boleh dikenakan tindakan undang-undang, itu kita tak pasti. Jadi di sini akan menimbulkan isu sensitivity. Okey, dari segi macam mana? Dari segi mereka akan melihat sebagai pengurangan ruang demokrasi kepada semua masyarakat yang sepatutnya adalah saksama. Okey, seterusnya akan menyentuh potensi kepentingan awam. Okey, bagaimana potensi kepentingan awam ini adalah seperti yang saya dah katakan sebentar tadi, iaitu pengaruh kepada perniagaan. Jadi perniagaan akan jadi sedikit masalah. Sebab tadi macam saya dah kata, yang ada menekankan berkenaan dengan isu F&B, okey, isu produk makan masyarakat Islam makan di kedai yang bukan Islam, yang tidak mempunyai sijil halal. Jadi ini akan menimbulkan konflik mengenai kebebasan individu. Jadi maksudnya ada individu yang beragama Islam tidak boleh makan kerana makan di tempat yang tidak mempunyai sijil halal akan dikenakan undang-undang. Jadi maksudnya di situ semua akan faham, semuanya akan terlibat. Semua akan terlibat, semua akan tidak lari daripada kena tindakan undang-undang. Dan kemudian akan membayar fee dan juga yuran. Fee berapa banyak, yuran berapa banyak, itu pun kita tak pasti. Sebab menarik kan, sebab bila kita bincang pasal benda ni, kita selalu fikir yang agama ni hanya tentang tentang ibadah dan sebagainya, tapi sebenarnya tidak. Dia juga soal kehidupan, rutin harian juga. Ya, betul. Tadi tentang perkahwinan, tentang faraid. Ya, jadi benda ni sebenarnya benda yang sangat dekat dengan diri kita. Betul. Kita tidak perasan kan kesan dia kepada kehidupan. Betul. Dan sebab tu daripada awal saya dah kata mungkin kita tak nampak impak dia, implikasi dia kita tak nampak dalam masa sekarang. Tapi dalam masa setahun dan bertahun akan datang, akan dengan secara perlahan-lahannya baru masyarakat dan juga rakyat akan nampak kesan RUU Mufti ini. So sebenarnya bila cakap contohnya tentang macam kedai-kedai makan tadi kan, banyak lagi bahagian-bahagian tempat di Malaysia ini yang sebenarnya mereka pun tidak jual makanan-makanan yang tidak halal. Betul. Cuma mereka tidak ada sijil, mungkin dalam perkampungan dan sebagainya. Dan itu sudah jadi kebiasaan. Normal. Betul. Tiba-tiba je mungkin kesannya akan tak boleh. Akan ada kesan sebab kita tidak pasti sama ada masyarakat yang bukan Islam ni apabila mereka hendak membuat permohonan sijil halal tu, kita tak pasti apakah kos tambahan yang akan dikenakan. Adakah mereka akan dikenakan penalti? Tapi saya fikir benda ni sebenarnya yang lebih berat kan juga adalah pemikiran orang nanti kan. Lebih kritik. Betul. Persepsi dan perspektif masyarakat, betul. Faham. Ya. Dan ini lebih menakutkan daripada undang-undang tu sendiri, betul tak? Betul. Sebab sekarang ni pun kita dah sedia maklum dah, kita sebagai rakyat Malaysia kita dah well aware. Kan kita nampak apa yang berlaku macam peningkatan konservatisme. Itu ada, tapi kita tengok yang paling simple macam sebelum ni. Saya rasa beberapa tahun lepas saya ada kes di Tesco tu silap saya. Bila ada seorang perempuan berbangsa Cina menjual minuman alkohol dan juga telah dikacau oleh seorang lelaki Melayu. Jadi perkara ini akan menunjukkan bahawa masyarakat Islam sendiri mempunyai kuasa untuk berbuat demikian terhadap masyarakat yang bukan Islam. Faham. Jadi keharmonian di situ telah terjejas. Faham. Okey. Baik, jadi sebenarnya untuk segmen kali ini kita dah melepasi 20 minit pertama untuk membuatkan soalan. Mungkin saya nak tanya soalan dululah kalau boleh kita buka kepada orang awam. Dan untuk orang awam juga yang telah mendengar perbincangan ni, kalau ada apa-apa soalan yang hangat saya rasa sudah terima mungkin tapi make sure untuk tanya soalan dengan berhemah dan kritikal lah. Saya rasa kita tak ada masalah untuk soalan-soalan yang kritikal, silakan tanya. Tapi untuk soalan pertama dulu, untuk kita memulakan sesi ini, apakah mekanisme yang akan diwujudkan untuk menyemak imbang fatwa yang akan dibuat oleh Mufti? Okey.
So macam tadi saya ada kata dalam salah satu fasal yang saya ada ketengahkan sebentar tadi, akan ada setiap kita kata setiap fatwa, okey, setiap fatwa akan melalui proses undang-undang, akan melalui proses parlimen, maksudnya sampai diwartakan ataupun tidak diwartakan kan. Jadi semua undang-undang sebelum ini dia mempunyai kuat kuasa, jadi perlu melalui proses dahulu. Jadi semua undang-undang ini akan dibahas, sebelum dibahas akan dicadangkan dahulu, dan selepas dicadangkan akan dibahas dan kemudian akan diluluskan. Okey. Sama dilulus ataupun tolak juga ada dalam proses tersebut. Tetapi sekarang ni fatwa yang mengikat dan mempunyai kuasa undang-undang sepatutnya, macam tadi saya kata, sepatutnya melalui proses, tetapi sekarang ni tiada. Jadi tidak ada ketulusan di situ dan juga akan mengacau keharmonian sebenarnya. Faham. Mungkin inilah sebenarnya mungkin kalau orang ramai dengar, mungkin orang ramai fikir kita nak melawan Islam dan sebagainya, tapi bukan kan, tapi sebenarnya sebab tak ada perbincangan, tak ada persetujuan orang ramai. Betul. Dalam undang-undang tidak jelas, tergopoh-gopoh. Betul, sebenarnya tidak jelas sebenarnya. Ada bahagian tidak jelas dan ada juga bahagian kurang jelas. Jadi tidak macam tadi saya kata, tidak melalui mekanisme semak dan imbang, check and balance. Tiada di situ. Jadi itu yang menjadi permasalahannya sekarang. Faham. Jadi orang ramai tidak faham actually. Jadi rakyat Malaysia akan fikir, oh okay, so maksudnya bila ada sesetengah individu dan pihak yang cuba untuk melawan RUU Mufti ni, bermaksud mereka tidak mempunyai fahaman yang berbeza ke apa. Tapi sebenarnya kita nak rakyat untuk lebih faham apakah implikasi RUU Mufti ini, bukan sahaja kepada masyarakat beragama Islam tetapi juga kepada yang bukan beragama Islam. Faham. Baik. Setakat ini tak ada soalan lain lagi. Okey. Okey. Terima kasih untuk jawapan tadi. Saya fikir ini satu benda yang saya sendiri belajar sebagai seorang yang bekerja dalam masyarakat sivil. Nak buat kemasyarakatan. Nak buat undang-undang tu senang. Tapi once undang-undang tu dah masuk, nak buat keluar sangat susah kan? Betul. Jadi sebab tu sekarang kita kena terus bersuara dan membincangkan perkara ini sebelum dia masuk ke dalam parlimen dan diluluskan. Sebab once dia dah luluskan, betul. Sekarang ni masih lagi ditunda. Masih kan? ditangguhkan lagi. Jadi sebelum disambung semula ataupun kita kurang pasti yang itu, kan kita sendiri pun tidak pasti parlimen punya proses. Jadi lebih baik kita cuba sedaya upaya kita di CSO sendiri dan juga kami di Sisters Islam untuk memberikan awareness, bagi rakyat Malaysia lebih faham lebih faham dan sedar apa sebenarnya RUU Mufti ni, apakah objektif sebenar RUU Mufti ni. Okey. Baik, jadi dengan itu juga saya nak tanya soalan terakhir lah dan juga penutup kepada tetamu kita pada hari ini. Bagaimanakah kita boleh memastikan undang-undang seperti undang-undang Mufti ini melindungi hak semua dan selaras dengan perlembagaan kita? Dan apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk memastikan semua suara orang didengari dan dihormati? Okey. RUU ini merupakan cadangan perundangan, kan? Okey, jadi untuk memperkukuh institusi agama Islam di Malaysia sendiri, khususnya di wilayah Persekutuan Labuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Okey, jadi apa yang kita boleh buat adalah konsultasi yang bersifat keterangkuman. Maksudnya ada inclusivity di situ. Jadi kita kena terangkumkan semua pihak, sama ada dari segi NGO, dari segi mungkin pakar perundangan, pakar ekonomi ataupun pakar mungkin pakar perubatan sendiri, sebab sijil halal itu bukan sahaja tertumpu kepada makanan, tapi juga kepada perubatan. Okey, mungkin akan ada isu di mana masyarakat yang tidak setuju kerana halal ke ubat yang saya ambil ni. Okey, jadi mungkin perlu ada konsultasi di antara pakar-pakar ini untuk lebih tahu dan terlibat dalam perbincangan ini untuk kita pastikan sama ada keperluan masyarakat yang pelbagai ini akan dibela ataupun tidak. Okey, seterusnya mungkin juga kita boleh buat simakan kehakiman di mana setiap keputusan yang diambil tu hendaklah selaras dengan perlembagaan persekutuan. Kerana tadi kita kata sistem perundangan di Malaysia adalah dui sistem. Jadi kita tak nak ada pertindihan di situ. Jadi kita di dalam NGO ni juga, Sisters Islam ke ataupun mungkin Suaram dan juga yang lain-lain, CSO, Komas dan sebagainya, boleh ambil inisiatif untuk jadikan saluran digital. Maksudnya ada di saluran digital ni mungkin ada forum, kita boleh create forum untuk semua orang bertanya, semua orang bercakap berkenaan dengan RUU Mufti ni daripada segi kesan dan juga apakah
what is it all about sebenarnya RU Mufti ni? Jadi sebenarnya sehingga hari ini memang tidak ada apa-apa feedback lah untuk panggil, untuk consultation dan sebagainya. Setakat hari ni masih belum, tapi insya-Allah kita akan buat, insya-Allah. Kita sama-sama mungkin boleh lakukan apa yang termampu. Baik. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Suria Kartika Azam untuk saya fikir perbincangan yang sangat menarik. Dan terima kasih juga kepada semua orang awam yang sedang mendengar ini dan sebagainya. Diharapkan kita boleh sambung perbincangan ini nanti dan juga di InsyaAllah. siri-siri akan datang. Dan semoga kita dapat bermanfaat daripada perbincangan ini. Dan terima kasih. Okey, sama-sama. Cuma sebelum kita tamatkan sesi ini, saya cuba nak ucapkan terima kasih kerana menjemput saya sebagai pegawai undang-undang daripada Sistem Islam. Jadi berdirinya saya, bukan berdiri, duduknya saya di sini adalah sebagai wakil daripada Sistem Islam sendiri. Terima kasih kerana menjemput. Dan sebelum kita wrap up segmen ini, saya hendak sarankan dan menyeru kepada masyarakat Malaysia, sama ada yang beragama Islam ataupun yang tidak beragama Islam, untuk ambil peduli, ambil kisah, ambil tahu apa itu RU Mufti 2024 ini, bukan sahaja pada permukaan, bukan sahaja pada surface, tetapi fahamkan implikasi RUU ini terhadap kita semua rakyat Malaysia dan kerana ianya adalah kritikal untuk kita hadamkan. Baik. Okey. Terima kasih untuk penutup yang kuat dan jitu. Para penonton, terima kasih dan saksikan seterusnya di podcast CSO Platform for Reform Anjakan Nasional. Bye.